Assalamualaikum. Siap awak nak pergi maya terawih ke tu? Kalau nak pergi maya terawih ke, alhamdulillah lah. Molek dah tu. Tapi ada beberapa perkara yang ambo nak pesan, iaitu kalau kita nak pergi semaya terawih ataupun ibadat-ibadat lain ikutlah. Terutamanya ibadat sunat lah. Kalau kita nak buatlah ikhlas kerana Allah Ta'ala. Semata-mata ibadat kita saat ni kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan bukan kerana nak tunjuk ke orang, kata kita ni rajin, kata kita ni malu ke orang. Seumpamanya malu kau tu email, sebelum ni tak nampak, boleh puasa baru nak pergi. Nampak nak tunjuk rupa kau tu email. Jangan deh. Terutamanya janganlah kita rasa kita ni rajin daripada orang. Kita semaya beberapa rakaat, kita paling belakang, tengok gulawe, Allah dia ni boleh lain tak ada dah semaya, mari dari hati kita. Boleh lain tak ada dah semaya terawih ni. Boleh Ramadan ni je ada semaya terawih. Buatlah berabi. Deh. Jangan biarlah. Dia rasa nak buat berapa, hak tu hak dia, ikut dia. Hak kita betul niat kita buat kerana Allah Taala. Nak buat 20 lebih molek. Sebab apa? Sebab banyak pendapat ulama dan juga ijma' ulama yang mengatakan 20. Kalau nak buat 8 pun buatlah, tak ada masalah. Tapi kalau boleh sekurang-kurangnya buatlah jarang-jarang sekali 20. Sebab itulah orang panggil terutamanya kita iza aksaru fi'lan aksaru sawaban. Bila banyak perbuatan maka banyak pahala. 8 dengan 20 mana banyak 20. Maka kita buat 20. Dia juga manfaat untuk kesihatan kita. Kita adalah seharian kita kadang-kadang kita duduk dengan tidur, gerak pun malah. Maka moleklah kita buat ibadat tarawih ni 20 rakaat, 23 rakaat dengan witir. Subhanallah, manfaat dia banyak sangat. Itulah beberapa perkara yang ambo nak pesan. Semoga kita semua pakat jaga hati kita. Semoga kita ikhlas lillahi subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam.